digital. Macam mana kita nak buat marketing dalam unsur digital. Tetapi sebagai kita punya kekuatan akaun 5, dia berbeza. Okey, satu tengok sini, satu ni akaun 5. Semua tahu tak? Okey, satu lagi adalah akaun dekat sini. Akaun terus, akaun Canva. Ini saya personal. Faham tak? Akaun personal. So saya tak nak pelajar masuk personal. Sebab apa tak ada bukti kita masuk ke terus sekolah. Nak malah melonjakkan apa tak? Melonjakkan penggunaan kita di sekolah. Jadi kita kena masuk akaun 5. Jadi semua orang pergi ke akaun 5. Okey. Masuk dekat sini. Lepas tu buatlah digital, agree apa semua kan. Okey. Klik login. Okey. Semua dah boleh buat dah. Masuk. Okey. Macam biasa. Okey. Lepas tu kita sign. Continue macam biasa. Okey. Lepas tu apa-apa semua allow. Okey. Dah. Settle. Boleh tak? Okey. Setakat ni semua keluar tak ni? Semua keluar tak? Okey. Siapa tak boleh keluar? Dekat tangan. Okey. Boleh stop. Saya bantu. Kita nampak akaun awak aktif. Akaun saya aktif. Okey. Adalah pembelajaran kita nak buat. Kita buat 3. Okey. Okey. Tekan. Okey. Semua tekan. Tambah. Baik. So, apa perbezaan dia? Okey. Nak semua tengok. Okey. Dah ni pak dia keluar. Okey. Lebih lepas working mimpi dia 2054 sekolah kenal kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi. So, continue. Kan? Kalau keluar macam ni bermaksud awak dah masuk geng sekolah dah. Kan? Okey. Tu masuk gambar. Bagaimana? Okey. Tak apa. Jadi kita hak kan? Okey. Tak apa-apa. Terima masalah sikit kan? Baik. Okey. It's okay. Tak apa. Baik. Kita tengok sekarang ni. Okey. Siapa yang tolong saya tadi? Siapa yang boleh masuk? Okey. Continue kan? Ya. Baik. Tengok kat sini. Saat ni saya akan pergi ke Creative. Okey. Classroom. Saya masuk Classroom. Okey. Saya masuk kat Google Classroom. Saya nak assignment. Okey. Saya masuk Classes. Tengok. Okey. Create a class. Okey. Contoh. Saya nak masuk ke apa ni? 3. USM. USM RBT 2025. Okey, saya continue. Ya? Betul C ke? Nanti saya akan hantar awak kat invite dia pun. Okey, saya akan hantar. Siapa masuk Google Classroom, saya akan hantar. Okey, invite student. Baik. Okey, saya guna akaun sekolah saya. Sebab kalau saya guna akaun biasa, tak boleh. Saya guna akaun yang ada SM. Okey, nampak tak? RPT kita USM 2025. Saya tekan. Jadi saya tekan import. Import akan dapat definition accent. Itu nampak tak? Share. Saya share. Saya sini ada 6 orang, 7 orang, saya share. Nanti sama tak dapat, saya mampungkan. Okey, cuba cek. Sama dapat? Saya hantar surat cinta. Saya hantar surat cinta kasih sayang surat ayah dan anak yang hidup. Google Classroom. Tak, Google Classroom. Ya, masuk Google Classroom. Sebab saya hantar Google ni. Saya pakai invite via Google Classroom. Okey, saya suruh masuk Google Classroom. DC. Okey, nanti aku catat. Tak ada orang tahu cara ni. Macam mana awak nak nanti tak poster ni. Poster tempah tau. Dia tak ada. Tak ada orang bagi tahu macam mana kita nak print poster tadi. Poster yang cantik, besar. Apa kaedah dia? Ni kaedah dia apa kena ingat tu ni. Tengok, dia muncul color, dia punya semua nak buat poster ni. Dia teknik dia ni. Kalau masuk dekat share, tulis share sakit, tulis share. Baik, tekan kat share. Apa terus masuk kat download. Klik kat download. Okey, tekan kat download. Dan kita nak print poster kan? Okey, saya nak print poster. Jadi, saya masuk dekat sini. Yang PNG tak mahu sebab nak poster bagi cantik. Saya tekan poster PDF. Okey, PDF print. Nampak tak PDF print? Nampak tak? Best for print. Okey. Baik. Jadi apa nak cantik kalau apa kena ambil kat sini. Yes. CMYK Best for Professional Printing. Gambar apa akan jadi cantik. Tetapi apa kena ada akses ini. Jadi cara dia sekejap lagi saya akan ajar. Okey, ambil cara dulu macam mana nak printing terbaik. Ini kali saya akan boleh katakan memang cantik. Okey, baru download. Saya akan download. Okey, Brian, off. Dah. Okey, video baik.
Okey, contoh kalau boleh buat, pergi kat create. Okey, nak tengok macam mana awak nak buat. Okey, contoh. Okey, saya nampak ni, sebentar. Baik, permasalahan okey baik. Cuba tengok kat sini. Okey, seandainya kalau awak nak design, awak tekan kat element. Okey. Nampak tak yang ni bentuk animation? Nampak tak? Kalau dia keluar animation, macam awak pro boleh guna. Kalau tak boleh bayar. Jadi siapa masuk ada saya. Tepi lah. Contoh tadi saya design kat sini, buat kecil sikit dan sebagainya. Faham tak? Faham tak? Baik. Okey, last. Pak Noris, okey. Sama. Okey. Baik. Okey. Cuba tengok design saya buat. Okey. Baik. Antara design saya buat home. Okey, apa yang saya buat? Saya buat banyak design. Okey, bila saya letak bila tak bagi cantik kan. Okey, antara tagline yang saya bagi cantik ni, saya dapat best poster. Okey, depa tengok poster. Izan tengok apa Azan? Kalau nak buat poster mesti background putih. Letaklah pink apa cantik, apa letak background berwarna nampak tak cantik. Faham? Lambat sikit. Weh nak uji. Okay, saya buat poster ni dapat nombor 3. 200 poster kalah. Okey, sebab cara awak nak pandai. Dan. Nak buat poster ambil hari Senin. Hari ni lebih daripada semalam, besok lebih daripada hari ni. Hari-hari saya. Faham tak? So saya bagi saya kecilkan, saya buat. Yang ni pun saya pakai AI Canva. Bagi nampak kesat kan? Tengok, sampai dia orang pergi tengok, mesti buat seorang baca buku kat nak ni saya buat. Saya bagi arahan kat Canva. Tak larat dah. Boleh SCG buka, dia baca buku. Dia tadi dah ni. Sebab nak bagi tentang quality education. Nampak tak? So bila awak nak buat kat atas ni semua, awak boleh pakai semua yang berbayar. Happy tak? Bila awak boleh buat macam ni, wow. Poster awak anak tolong pegang yang terbaik. InsyaAllah kita mula langkah pertama. Boleh? InsyaAllah kita dah ambil waktu. Sekurang-kurang kita belajar lah. Belajar lah. Nanti saya tanya lagi InsyaAllah. Untuk buat marketing, siapa boleh masuk? Teruskan kat rumah hari ni. Okey? Baik. Okey. Boleh close, simpan. Okey, sign out, simpan laptop.